Dan satu lagi, bila saya pergi ke pejabat tu, urusan mudah. Saya suka macam tu. Saya Tahir bin Ahmad. Sekarang tinggal di Taman Penaga, Seberang Perak Utara. Saya berhasrat untuk bina rumah di tanah saya yang berada di Kampung Sungai Kedak, Permata Matahari, Penaga. Pada pandangan saya, desain tu saya ikut kehendak saya lah. Dengan apa yang saya hendak, dan juga kerja tu saya sukalah, kemah lah. Saya gembira lah dengan masukan ahli bina lah. Daripada awal sampai akhir lah. Daripada persiapan tapak, kita kira tapak tu kat mana nak bubuh kan. Yang tu yang saya suka lah, kita boleh kolaborasi di situ. Dan juga penyediaan tapak tu penting lah bagi saya. Kerana kita nak tengok kegotan satu rumah ni tak ada tapak dia lah. Sebab saya ni survey banyak dalam Facebook lah. Dan ni orang yang berhati-hati sikit lah kan. Jadi saya nak apa yang kita belanjakan tu berbaloi lah dengan duit yang kita laporkan. Sebab saya tengok survey macam-macam, jadi saya tergerak lah. Dan satu lagi, bila saya pergi ke pejabat tu, urusan mudah. Saya suka macam tu. Kita pergi ada apa, plan macam mana tu, bincang. Lepas tu terus jadi lah. Jadi saya suka macam tu lah, senang. Kita kumpul duit nak buat rumah ni bukan senang lah kan. Jangka masa yang panjang. Dan saya nak kontraktor yang betul-betul ada tauliah, ada pengalaman untuk membuat sebuah rumah lah. Dan saya sangat gembira lah hasilnya lah. Jadi saya sangat berpuas hati lah dari sudut kekemasan, konsep dia, dari sudut warna, pilihan warna tu, insya-Allah lah. Pada pandangan saya, buat kajian dulu lah. Pergi tengok rumah yang telah siap. Bila kontraktor tu kadang-kadang sekarang ni dalam Facebook pun kita boleh percaya juga. Banyak dia orang boleh tipu lah kan. Jadi kita pergi tengok di site pun boleh juga kan. Biasa macam tu lah. Sebab saya suka tengok, kita scroll tengok betul ke tak betul lah dia punya ataupun pasal dulu kontraktor ni kena ada berdaftar dengan CIDB lah. Saya harap tim ahli bina ni lebih maju jaya lagi lah. Mungkin boleh jadi developer lah lepas ni kot. Yang tu lah saya nak. Kita boleh maju lagi lah kan. Masa lagi panjang. Kita mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun ni kita boleh meningkat naik lagi lah kan.